the night before annual dinner. So aku akan perform untuk esok. And kita orang dah diberikan masa sebenarnya yang lebih kurang tak sampai 2 minggu, tapi seminggu ada lah. And penjanjilik hari ni adalah malam terakhir. Dan kat dalam diorang tengah praktis, agak kuat sikit bunyi dia. And ya, aku akan tunjukkan klip-klip aku, Suhal and Lutfi berlatih 3 Amigos. Hey. Quite nice Okay lah, bagi aku quite nice. Bukan quite nice, impressive. Because aku orang yang tak pernah menari. Lagu yang aku menari pun Golden K-pop Demon Hunter. So that kind of dance macam aku tak biasa sangat. Okay. So aku buat vlog lah. Esok nanti aku datang sebab aku akan pergi awal. Jadi aku akan tunjukkan kat korang macam mana rupa annual dinner kita orang nanti. So the view of the DSL lah sekarang ni. Ya, macam tu lah. Quite hectic malam ni. Paling hectic daripada yang hari-hari lain. Aku rasa kita akan buat lagi satu rehearsal lagi sekali kan, menari. See you tomorrow. Okay guys, ini adalah satu macam curhat lah kata. Aku tengah jadi praktis, dan nanti tiba-tiba orang buka lagu ni. Aku nak perform lagu ni duk, fresh lah. Ni lagu favourite aku. Kan, Elia in the year. Awak tahu 2022. Aku macam self-vlog gila lah dengan Pitch Perfect kan. So aku dah tengok dia punya 3 movie dia. And then Flashlight ni adalah one of my favourite song lah. Especially bila ada Halil Saifat kan. Aku siap baca dia punya dance move lagi kan. Gila. But that time has passed. So bila dia orang buka lagu ni macam nostalgia hit like a drop kan. Rate my outfit. Aku ada masalah dari tadi aku suka ambil gambar, lepas tu aku suka edit kat edit kat buat JJ. aku suka yang tu. JJ paling best. Yes. Sekejap. Okay, tak ada tadi. Yang ni style lah. Oh, semalam aku dapatkan haircut. Alhamdulillah, dah PPG lah. Sejuk gila tu dalam ni. 4 jam. What's up? Now it's the 3:41 and tadi Farid baru ajak kita orang satu kelas buat transition dekat queue atas. So sekarang ni aku ada masa lebih kurang 50 minit untuk bersiap mandi. So ya, cepat bersiap. Tak ajak aku pick up. Gerak. Belakang saya kot. Patut aku pakai apa ni, bow tie dulu ke tak lah. Rehearsal dulu. Sampai. Tak ada kategori samping satu kat sini Kimi. Okay. Okay. So siap-siap. Apa nak solat? Ini mana kedai? Alah, diorang tu. Diorang lagi. Dia gambar seorang dia. Sekejap. Aku nak tamak tu. Lepas tu aku punya kamera daripada mana? Beda kewat banyak sini kan? Tak ada duit. Aku pakai sekejap. Siap bergambar-gambar sikit. Okay. How do I look? I think I look quite fine lah. Jom kita buat rehearsal kot. Tadi kita orang ambil gambar kat atas. Cantik, cuma lampu dia warna biru. Tak apa, nanti dulu. Kita tengok apa yang diorang tengah buat. Agak. Walau, mana yang lain? Ha? Aku tak tahu bila diorang nak start rehearsal.
Aku lupa aku buat vlog. Jom. Ya aman aku rakam. Dia dah rakam. Asal kau macam tu? Ha? Rakam terbalik je. Tak ah. Weh, semat saya tadi gambar kat sini. Sal. Apa perasaan kau untuk hari ni? Hari ni saya tak sabar. Sebenarnya saya nak jadi diva. Tapi saya tukar baju lagi lah. Kejap lagi saya tukar. Oh, okey. Saksikan lah. Saksikan. Jalan luar jap. Aku nak tengok apa yang ada sebenarnya. Hotel Grand Baron. Apa lah partner dancing yang patin kesian dia. Baik dia. Hush. Besar. Ni pun seorang raja. Weh, nanti atas pentas tu macam oh, ada 360. InsyaAllah boleh. Kita baru habis rehearsal secara senyap-senyap je tadi. Overall quite okay lah. Smart dia pakai blazer. Kita kena pakai blazer atas tu. Banyak hadiah yang menarik kat situ. Tak apa, apa-apa yang dapat aku syukur je. Ya, aku nak elakkan diri aku daripada terlampau berpeluh. Duduk sekejap. So, majlis kita pukul 8 sekejap. 5.30 pada pukul 5.40. Mother Girls akan datang tak lama lagi. But dah ada bag goodies. Aku tak nak sentuh apa. Kita enjoy sekali dengan diorang. The stress has come. Tadi dah habis full rehearsal aku. Seram gila. So sekarang kita pergi solat dulu. Tengok our Esco Academic. Style habis tu. Dia bawa satu image tersendiri. Weh, dia menari sekali sih. Dan balik apa kau buat? Oh betul lah 3 orang je buat. Salat dulu. Ya. Sekejap, pegang. Dia tak orang lah. Okay. Masuk, jom. Apa? Grand Ballroom Orchid kan? Nak pergi dia balik? Ha. 1A. Nak ambil gambar apa? Tak ada apa-apa pun. Oh, lepas dah. Betul. Nora tak stres dah. Congrats. Sedapnya bau dia dah naik tu. Apparently kita orang tak boleh duduk kat atas sekali walaupun kita orang dah masuk awal. So kita orang kena tunggu yang the other boys tu datang dahulu. Cantik juga rasanya kat luar ni. Ni sebenarnya resort. Okay. Tadi lepas kita orang habis solat, kita orang sempatlah ambil gambar-gambar semua. Ada 3 booth. Yang paling menarik kat sini adalah 360. Dapatlah buat. Weh, smart tu. Lagu background dia Golden Hunter weh. Memang sesuai dengan aku. Nice. Nanti habis tu kita ambil ke banyak lagi. Ada fotografer lagi kan. Memang style gila habis lah. Ada cikgu tak? Okay, so ya, kita layan lah. Kita tengok semua orang. Belum semua orang lagi datang. Ni baru 1 ke 2 trip. Woi, jangan kuat. Tak ada sini sikit. Bagi center. Ini bukan. Sekejap. Aku ada jumpa seorang makhluk yang sangatlah padu. This is tototong. Weh, ni pasang badan. Review apa yang kau bawa. Okay, uish ya, rantai.
Okay. Bertemakan ni The Ghost. Sudah topi hitam cowboy. Tengok belakang. Pistol. Ini memang style beza. Tiba-tiba buat iPad. Ya, saya buat iPad. Tak. Akid. Gimme. Abi. Makan. Gila. Terkesan. Video. Kingpin. Farid. Kingpin. Farid. Setelah lama tunggu kat luar, akhirnya kita orang dah masuk. Aku dah ambil banyak gambar gila. Sekejap aku nak tunjukkan one of my gambar yang kita orang dah ambil. Dah 10 kat depan. Both side unsponsored. Amal bagi. Boleh jadi collection lagi untuk aku ni belakang. Tak apa, kita tak sini dulu. Our 511 dah sampai. Perempuan kelas 2. Perempuan kelas 11 ada kat belakang. Ya, aku nak review dia punya goodies sebab dia orang dah suruh buka tadi. 237. I think yang ni kot dia punya clip tie. Oh no. The kitchen of our batch. Siapa tu? Saya kuning. Siapa yang tak lambai sikit saya kuning. Saya kuning Fi. Cikgu Luffy. Last. Jadi santai lah. Tengok jadi. Verois 41. Man, they got the E right. Verois. Hi guys, hi vlog Raja. Boleh apa? Aku tak black tak. Boleh tolong ni tak? Tafsir pula. Tasnik lirik. Boleh? Ya, si misteri tu. Misteri boy. Weh, kejap lagi dia keluarkan senapang. Aku lapar. Sabar, yang first aku nak serve. Senyum. Wih, tu gigi cantik. Tengok balik gambar tadi. Lagi satu lagi. Akasha Toothless. Belah sini. Live dah, tekan. Ni. Nampak gigi betul tu. Side dulu. Bila kita minum outside ni, unsponsored, dia punya rasa akan duduk kat lidah kita sampai ke belakang. Dia akan stay lama. Thank you, Aman. Tengok je aku ni. Banyak kali pertempuran zaman Islam ke perang barat ke Reaction aku kat montage. Video hang edit dah. dari 511 Syukran. Baca cikgu. Nama kita punya macam
Saja lagu backup kita. Jadi Al-Aidil aka The Roller Makers. Aku tak tahu. Saya bintang. Okay. So, tak lama lagi nanti akan ada performance. Aku makan dulu dan siap-siap. Knowing that after this we are going to perform. Aku sering makan dah habis dah. Dah hilang. So, biar kat tepi. Anjir akan makan lepas kita perform. Wish, Amal memang style gila dia. Orang macam ni Zafri. Jap. Amal kau nak tak? Jap. Tak. Sedap lah, ya Allah. Hei, jom. Okey, bismillah. Ada orang dapat hadiah. Thank you Pak Raja. Aku lapar, craving. So kita akan makan makanan orang. Oh. Hey. Allah, sedap. Tak strawberry. Sayang. Aku tak faham tu masalah tu. Baik, dia Raja. Ini apa? Kau makan kentang tak? Ada satu kentang tak sentuh. Oh, okey. Dia asal tunggu aku. 44 je aku. Dapat apa? King, makan King. Makan. Okey, nak balik. Kalau lambat, kesak tinggal. Okey. Tangan dah buka. Ada lah. Sabarlah, King dulu. You to create a memory lah. Okey. Kita macam lagi pendek Nak ambil gambar, jom. Ambil gambar. Alhamdulillah, hampir semua benda dah habis lah. Aku dah makan banyak. Aku nak ambil gambar. So sekarang ni kita orang tengah bergambar untuk last. Ada yang dapat helmet. Ada yang dapat hadiah berharga 1,200. Ada yang dapat mama punya hadiah Top G. Nice touch. Aku nak cari tempat untuk relax sekejap. Tarik nafas. Oi, penat weh. But it is overall a great experience. Ba-ba-ba-da-ba-dee. Aduh. Okay, kita sembang lah dah lama. Astagfirullahalazim. Inilah kita nanti apa? Okay, Zul. Apa pendapat kau pada malam ini, Zul? Apa yang kau boleh konkludkan? Aku rasa yang paling penting memori lah. Tak kisah makan lah. Makan tak kisah. Hadiah pun tak kisah. Macam ni memori lah. Makan, check. Gambar, check. Tapi gambar dengan perempuan tak ada. Ada sebab kita tak dapat. Okay? Ada sebab kita dapat. Kat sekolah je. Hadiah kat sekolah. So KIV lagi hadiah. Tak tahu no sitting. Tak apa sini. Hak lah, yang ni hak gila. Kau balik, alhamdulillah. Oh, we're back home. La, 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 la. Semalam baru saja kita habis daripada sana. Mana dia asal? Oh tu.
Hari ni kita pun kat sini juga. Tapi habis. Jalan lancar Maria. Tumpang cikgu. Tahniah. So, when I see you. Sambutan bertuah sekarang ni. Kalau dah korang rasa macam tak suka hadiah tu, tak boleh tukar. Tapi korang dapat. Okay? Alright. So, aku boleh dapat nombor aku. Semalam tak dapat. Nombor 273 ni. 237. So, kita ambil malam ni. And then, nombor yang aku dapat adalah 054. Sebelum tu, semua orang akan dapat sejadah. Cara corak-corak dia berbeza tau. Nak jangan boleh video Jangan lah. Masuk. Laki lah. Tak tahu pesantren apa kan. Habis dapat power bank ke botol lain? Apa ni? Wallet. Gila. Ada orang dapat ni. Headphone. Dapat handphone kan? Wih, wallet kulit lah. Berapa handbag? Kotak. Oh, hebat! Weh, bersyukur lah. Alhamdulillah. Tak bersyukur tak? Alhamdulillah. Terima kasih Mami Scott. Ini lagi mana? Bawa bin. Bag ni nak buat. Buka. Awak tinggal. Lagi mana? Lagi bawa. Tudung. Telekong. Memang kau pakai malam ni. Belakang sikit. Letak. Mirza dapat vacuum yang dia boleh guna nanti kat dalam dia. Ni apa? Oh, ni pun dia punya ni satu lagi. Elok semata. So total dia ni lah. Style dia Azri punya hadiah memang nak bagi dia style. Bag punya hadiah memang nak bagi dia untuk dewasa dia. Kan? Ada yang dapat telekong. Selimut pun selesa punya selimut lah. Itu je lah.